Hari ini saya dijemput oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Damai Perdana untuk perkongsian berkaitan dengan haluan untuk masuk ke TVET. Boleh dikatakan ramai pelajar-pelajar yang tak tahu bagaimana untuk sambung belajar ke aliran akademik dan juga aliran kemahiran, di mana mereka tidak tahu bagaimana step by step apakah keperluan untuk memohon satu-satu program. Dan kebanyakan pelajar boleh dikatakan mereka tidak tahu bidang apa yang mereka nak apply selepas dapat keputusan SPM. Jadi hari ini kita kongsikan kepada mereka apakah bidang yang mereka boleh apply berdasarkan daripada riaset yang membantu untuk mereka memilih bidang yang sesuai dengan karakter dan juga kerjaya mereka. Jika anda nak jemput Cikgu TVET ke sekolah anda untuk berkongsikan berkaitan laluan aliran akademik ataupun kemahiran, anda boleh pergi ke profil Cikgu TVET dan klik untuk bahagian collaboration. InsyaAllah Cikgu TVET akan ke sekolah anda untuk kongsikan bagaimanakah tips yang sesuai untuk anda pilih program yang anda minat dan memenuhi kriteria anda. Jumpa anda nanti.